benda lelaki ni. Macam mana ni? Assalamualaikum dan hai, kembali semula ke channel saya, Aweli Channel. Hari ini saya berada di Pulau Keri. Sekarang kami berada di hotel Everton Hotel di Pulau Keri. Kami nak masuk ke perkampungan masyarakat orang asli di Kampung Sungai Kurau, Pulau Keri. Okay. So ada program sikit. So dalam video kali ni saya nak ambil kesempatan untuk share dengan kawan-kawan di luar sana suasana perkampungan masyarakat orang asli di sana. Kami dah sampai semalam lah, petang Jumaat, dan kami dah masuk pergi hantar barang. So cabarannya daripada sini nak masuk ke perkampungan tu, memang jalannya jalan yang cukup adventure. Sekarang ni kan tengah nak sarapan dan lepas tu kami akan terus bergerak ke sana. Jom kita pergi ke sana, kita tengok suasana perkampungan masyarakat orang asli. Boleh tengok sekarang ni, belakang saya ni, dalam Dewan Serbaguna sedang berlangsung pembelajaran bahasa Inggeris kepada warga masyarakat orang asli di Kampung Sungai Kurau, dan juga pemeriksaan kesihatan. Agak riuh sikit, saya terpaksa pakai mic macam ni supaya jelas sikit dengar. Kalau tak dengar suara saya, tenggelam. Bawa tengok belakang ni kan, wah, ibu-ibu daripada masyarakat orang asli sedang tekun membuat mempelajari bahasa Inggeris. Terbaik. Sekarang sedang berjalan acara-acara yang telah disusun. Ada sukan untuk kanak-kanak, ada perlawanan sepak takraw, ada e-game, Mobile Legend, ada juga pemeriksaan kesihatan dan juga kelas bahasa Inggeris untuk kanak-kanak dan orang dewasa bagi masyarakat orang asli di sinilah. Dan kita sedang buat persiapan untuk jamuan makan tengah hari nanti. Sebentar tadi baru selesai majlis perasmian, dan ada juga alhamdulillah hidayah turun di majlis ni, mana ada 4 orang yang melafazkan 2 kalimah syahadah. So biar dulu, program sedang berjalan, dan lepas ni kita berehat kejap.
tengah hari, berhenti rehat sekejap. Diorang makan tengah hari. Petugas-petugas dan juga orang kampung makan tengah hari. So saya ambil kesempatan ni pusing-pusing bawa kawan-kawan round di sekitar perkampungan masyarakat orang asli di Kampung Sungai Kurau, Pulau Keri. Di kampung sini, Sungai Kurau ni, dia berdekatan dengan sungai. Dan mungkin boleh katakan sebahagian penduduk sini ada yang sebagai nelayan lah, tangkap. So saya pergi ke JT sana kejap. Kita tengok apa yang ada kat sana sementara majlis berehat sekejap. Ini jambatan menghubungkan antara perkampungan ni ke JT. Kita tengok kat JT. Oh ni parit ke apa ni? Air kering surut. Risau kat ni sebab sini kata kawan-kawan saya lah, anjingnya agak agresif, menyalak ya. Risau juga. Kalau kampung asli yang lain friendly je anjingnya. Harap tak ada apalah. Okay, ni JT-nya, Masya Allah. Ni mungkin air surut kot ni. Oh, Masya Allah, JT dia dah uzur ni. Saya tak pasti JT ni masih boleh diguna atau tidak. Itu sungai untuk keluar ke laut. Ni muara ni untuk keluar ke laut. Laut pantainya kat sana. Ni bot-bot penduduk sini. Saya tak pasti masih diguna atau tidak. Kalau tengok belakang ni, JT-nya agak uzur lah. Tapi sekarang ni air tengah surut. Tapi katanya masih guna sebab salah satu sumber pendapatan diorang pun itulah. Cuaca pun agak mendung. Alhamdulillah, tak panas sangat. Cuma dia agak mencabar bila kita nak masuk ke perkampungan ni lah. Saya pernah masuk di perkampungan Sungai Judah, perkampungan Sungai Bumbum, Kepau Laut. Saya pernah. Ini saya pernah masuk suatu masa dulu lama dah. So saya dah lupa dah dan memang agak jauh sini dan mencabar sikit sebab kita kena lalu jalan-jalan ladang kelapa sawit off-road. Jalan pun memang jalan tanah merah. Jalan pun slow, tak boleh laju. Bawa kereta bersih masuk kena pakai bedak. Maknanya bedak dengan debu-debu tanah merah. Itulah cabarnya, mencabar. Kita berjalan pergi ke surau sebab dah masuk waktu zuhur. Makan tadi, makan dah kenyang. So kita pergi semayang zuhur. So kesempatan ni saya nak tunjuk lah kat kawan-kawan surau. Suraunya memang selesa lah. Okay, ni jalan nak menuju ke surau. Tu jalan, kalau straight tu boleh ke JT tu. Itu JT tu, ujung tu. So kita tak pergi sana lah sebab suraunya kat sini je. Ini suraunya. Oh, lorong jambatan lama. Suraunya ini. Okey, kita pergi ke suraunya. Ini tanda surau. Ini kawasan pekarangan surau. A few moments later. Acara penutup di sebelah petang yang paling meriah. Kaum ibu berentap dalam pertandingan anyaman daun ketupat. Siapa paling panjang, dialah yang juara. Kita boleh lihat kaum ibu sedang bertungkus lumus untuk menyiapkan daun ketupat masing-masing. Penyampaian hadiah tak sempat dirakam sebab dah sibuk mengemas sebelum program bersurai. Tomorrow. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ni hari Ahad. Semalam tak sempat saya nak buat closing sebab terlampau penat. Program selesai dalam pukul 4.20 petang dan bergerak balik ke pejabat, loading barang apa semua, sampai ke rumah dalam 6.45 lebih kurang macam tu lah. Dan sempatlah pergi gunting rambut. Jadi Alhamdulillah lah.
selesai program semalam dengan jayanya bagi saya, sebab saya lihat komitmen daripada penduduk kampung masyarakat orang asli kan sangat-sangat memberangsangkanlah. Ramai yang datang yang turut terlibat dengan acara-acara yang telah ditetapkan. Untuk makluman kawan-kawan lah, kebanyakan masyarakat orang asli di Pulau Keri terdiri daripada suku Mahmeri. Okey, saya harap korang terhibur ataupun mendapat manfaat daripada perkongsian video kali ini. Kita jumpa balik di next video, dan sebelum itu sudi-sudilah untuk subscribe channel saya, tekan like, komen dan share kiranya mendatangkan manfaat. Jumpa balik di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.